Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu keuangan Liga Malaysia kembali hangat apabila CEO Selangor FC, Dr. Johan Kamal, dikatakan mempunyai solusi untuk selesaikan masalah Liga. Namun, legenda bola sepak negara, Zainal Abidin Hassan, tampil dengan teguran yang cukup pedas. Menurut Zainal, sebelum bercakap soal selamatkan Liga, pasukan sendiri kena kukuh dulu dari segi disiplin, struktur dan perancangan. Beliau turut mempersoalkan prestasi pasukan, pembangunan akademi yang masih lemah, serta isu pertukaran jurulatih yang terlalu kerap setiap musim. Lebih panas, Zainal juga sentuh soal kewangan. Kenapa masih bergantung kepada dana kerajaan, dan kenapa bayar gaji tinggi kepada pemain import yang tidak berkualiti? Bagi beliau, keutamaan sepatutnya pada fasiliti latihan dan pembangunan pemain muda sebagai pelaburan jangka panjang. Penutupnya jelas. Kemajuan bola sepak tak boleh dibina atas kepentingan peribadi, tetapi perlu fokus kepada masa depan pasukan dan liga secara keseluruhan. Persoalannya sekarang, siapa yang betul dan siapa yang perlu berubah?